Raya Aidiladha ni bukan sekadar sembelih kambing atau lembu, tapi ada satu pengorbanan yang ramai tak nampak dalam hidup ini. Dan lebih-lebih lagi bila kita nak bina jenama diri, kita kena belajar berkorban. Nak bina personal branding, kita kena korban rasa malu, korban rasa takut dikritik, korban imej palsu yang kita cipta semata-mata nak nampak sempurna. Nabi Ibrahim sanggup korbankan apa yang paling disayangi demi prinsip. Kita pun kalau nak dikenali dengan cara yang betul, kena ada prinsip, kena jujur dan kena konsisten. Saya sedang cari 10 orang yang betul-betul serius nak bina jenama diri di media sosial. Saya nak bantu secara percuma dengan syarat anda komited buat konten 10 hari berturut-turut di bawah bimbingan saya. Berminat? DM saya sekarang, kita mula selepas raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga segala pengorbanan kita, termasuk dalam usaha membina diri dan jenama, diterima sebagai amalan.